every sujud I make, I will make one doa. Beautiful. As simple as, ya Allah, bagilah anak aku appetite dan selera makan, ya Allah. Aku dah masak penat ni, bagilah dia sihat sejahtera dengan apa yang dia makan. That doa I will repeat untuk, kalau kata 4 rakaat, 8 kali lah I cakap benda yang sama je. So I akan dedicate one solat with one doa yang I nak for that day. So subuh tadi, 2 sunat dengan 2 fardu tadi, kelancaran untuk shoot ni 4 kali lah I sebut. Harith, my son number 2, dia imamkan maghrib semalam. Dan memang semasa dia imamkan tu, Safia dengan I kan ikut. So dia sujud lama tau. Berapa? Because dia doa. Dia doa. So masa start sujud, for maghrib. Dan memang, so bila dia cakap tu, alahai. Because then I extend. Safia kata, Harith lama tau. I said, no, actually memang di situlah kita boleh doa, paling tambah dekat. kan. Dan nak macam cakap lah isi hati kita dengan Allah. Sebut dah, dia kata kalau doa, dia kata make sure this, kata kalau you nak feel, cantumkan 2 garis ni. Lepas tu you angkat, minta, macam as if orang akan letak dalam tapak tangan you, minta, and then you doa. Fokus. Macam bila you buat macam ni, automatically badan you akan rasa humble. Aku nak kena minta something kan, daripada macam kita doa, ya Allah, Allah. You know what I mean? I remember lagi masa saya pergi buat visioner doa tu. Doa ni sebelum pandemik lah, dengan tim Syekh Muhammad Al-Sharif, Allahyarham. Dan saya doa untuk kajian indeks kemiskinan tu, saya boleh buat satu kajian yang serius dengan mungkin pasukan, dan kita dapat melahirkan satu impact lebih lagi kepada isu kajian kalangan orang miskin yang ada. Tiba-tiba lepas pandemik kita buat yang berkait dengan COVID.